Saya nak balik lah. Saya nak balik. Ini negatif 10. Memang sejuk tak layak lah. Okay, sekarang ni kita berada dekat genteng, dekat atas sekali. Nampak berkabut-kabut tu. Ada kolam. Tapi tak boleh masuk ni, kotor ni. Suka sangat. Dia kena scan lah belum? Bertemu kembali. Assalamualaikum. Hari ni kami nak berbuka puasa dekat Swiss Garden Genting Highlands. Sekarang dah masuk dalam bilik, baru check in. Bilik dia cantik lah guys. Lawa. Dengan luas, sangat-sangatlah luas. Sekejap Okay, sangat-sangatlah luas. Okay, macam mana, okey ke? Puas hati luas. So Aidil pun boleh main, tak ada masalah. Luas. Kita bersama Zul Rawang. Ya. Zul, macam mana? Okey. Kita bawa sampai sini. Bawa sampai sini, betul. Macam mana, okey ke? Sini kawasan okey. Nak cari mamak ke Swiss Coffee, dekat aje. Dekat Mama? Dekat Swiss Garden. Ya, kena datang dekat Swiss Garden. Okey. Ya. Jadi okey. Kita orang punya bilik apartmen lain. So yang sekarang ni nak pergi dekat apartmen lain sebab satu bilik ni dia jauh sikit. So ada 3 bilik je. Kita orang tempah 4 bilik. 3 bilik ni satu apartmen dan satu apartmen lagi, satu bilik lagi dekat apartmen lain. So sekarang ni kita orang nak pergi dekat apartmen lain. Jom tengok bilik sana pula macam mana. Okey, sekarang ni kita nak pergi berbuka. Aidil baru bangun tidur. Jom kita pergi berbuka puasa. Sebelum tunggu untuk berbuka puasa, dekat luar, dekat dia punya sebelah tempat buka puasa ni ada taman lah, ada taman permainan, boleh lepak-lepak apa semua kat sini nampak. Untuk budak-budak lah. Dia punya kawasan dia besar. Situ belah sana tempat majlis berbuka puasa. Bawah tu, wah, style lah. Okey, ini tempat dia punya outdoor lah. Boleh lepak-lepak juga kat sini. Dekat je dengan tempat berbuka puasa. Nampak boleh duduk-duduk. Tempat dia lawa lah. Nampak dia banyak pondok-pondok. Ada pondok-pondok kat situ. Belah sana pun cantik kak. Nampak lawa. Tempat dia lawa. Nice. Ada kolam. Tapi tak boleh masuk ni, kotor ni. Dia dah tulis kat situ. Ada kolam. Okey lah. Belah sana pun ada lagi nampak.
sana pun ada lagi. Ni kalau lepas-lepas berbuka lepak luar macam ni, best. Memang best lah. Nampak tapi kotor lah. Jadi air ada tapi kotor. Wah. Okey banyak. Okay, sekarang ni kita berada dekat genteng, dekat atas sekali. Nampak berkabut-kabut tu. Huyo. Tak ada asap Tak ada asap kan mula? Berkabut-kabut. Kita orang jarang-jarang jalan genting rasa jakut. Steady. Sumpah stylo gila. Steady. Sejuk lah. Sekarang ni kita decide untuk lepak dalam mall sebab kat luar tu sejuk gila. Dan sekarang misi mencari kopi. Lepak dekat Coffee Bean guys. Yang ni sumpah sedap gila. Coffee Bean and Tea Leaf. Jom, let's go. Okay, Coffee Bean. Tunjuk sikit. Sedap. Memang sumpah sedap. Kopi ni memang sedap. Banyak kali kita orang repeat. Coffee Bean ni cuma susah nak dapat lah. Kedai dia tak semua cawangan ada. Tapi tu gila. Cuba. Ikut lah. Okay. Sesi mengambil gambar. Tempat-tempat yang ramai orang ambil gambar kat sini ni. Okay, ambil elok sikit. Okay. Hari kita masuk. Elah. Okay, cepat. Cuaca di sini negatif 10. Memang sejuk, tak daya lah. Tak daya? Ayo memang tak daya lah. Daripada bawah tadi dah menggeletar dah ni. Sangat-sangat sejuk. Kita tak biasa. Kita orang kampung. Baru sampai sini tak daya. Okey. Macam mana? Dari mana? Tak tanya dari mana? Bang, dari mana bang? Saya daripada KKB bang. KKB mana? Tolong. Zoom out dia. Kenapa? Macam nak ajar zoom out dia? Ni macam ni tak? Orang tekan jadi begini. Dia nak cakap sepatah dua kata. Dia nak cakap sama apa? Dah. Saya okey. Okey, saya okey. Putih. Buka-buka. Wah, so sweet. Wah. Nak sikit. Tengok sikit. Oi, DJI apa panggil? Ni Osmo 360. Apa kegunaan dia? Gunaan dia untuk mengambil gambar mengelilingi dunia. Macam mana bang? Macam tak selesai masalah. Selesai dah. Okey, baik. Bang, tinggi sangat bang. Tak boleh tinggi lagi memang steady. Cepat, jalan. Cepat, ambil gambar dulu. Macam tak tayang sejuk Sejuk sangat? Sejuk sangat? Sejuk. Rasa macam nak balik lah. Saya nak balik.